Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Wanakum Tachahau. Saya Muhammad Suman Siwam dari channel Kita Rakyat Malaysia. Apa yang saya nak bangkitkan hari ini, perkara isu ini terjadi di Sabah ya. Baru-baru inilah ya, minggu lepas saya ada tengok sebuah video, iaitu sebuah video saudara Ken Tash ya. Ken Tash siapa? Seorang influencer lah. Seorang influencer seperti mana rakyat Sabah semua sedia maklum siapakah influencer tersebut. Iaitu seorang pelakon watak utama dalam filem Syurga Dalam Botol ya, dan filem itu dapat banyak sambutan. Saya bukan nak cerita pasal filemnya. Apa yang saya nak cerita pada saudara Ken Tash ya, dan saya juga tengok video daripada saudara Jesty Elesius ya, Jesty Elesius, seorang penyanyi jugalah, artis sama artis. Jadi sedikit nasihat dan teguran kepada saudara Ken Tash daripada saya Muhammad Suman Siwam sebagai rakyat Malaysia ya, mengikut Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita sekarang di Sabah sini sedang dijalankan, iaitu PRN 17 yang sekarang mula sudah berkempen, rakyat mula sudah berkempen dan berpolitik bercerita pasal politik. Apa yang saya nak sebut, sebab saudara Ken Tash Ken Tash ini adalah buat satu video 5 hari lepas menyatakan pendirian dia menyatakan beri nasihat, tidak ada masalah. Apa yang saya nak tegakkan di sini, saudara, kamu sebagai pemegang pasport, kamu tidak layak bercerita pasal politik negara, pasal apa yang terjadi di dalam negara. Kamu kena sedar diri, kamu bukan rakyat negara ini. Walaupun isteri kamu adalah rakyat di sini, kamu bila mana tidak layak untuk mengundi. Dalam masa yang sama, kamu juga tidak layak untuk bercerita pasal politik ataupun geopolitik negara kami. Ya, negara kami, negara Malaysia ya. Iaitu seperti mana dalam Akta Immigration 1959 ya, iaitu satu akta ya, akta untuk pemiliki yang orang-orang yang memiliki pasport ya, seperti saudara Ken Tash ya, pasport ya, akta 63 lah. Untuk makluman kamu, saya maklumkan di sini. Jadi apa yang saudara Ken Tash, saya tidak tahulah masalah dia, saya tak pernah masuk campur pun apa yang diorang cerita pasal sebelum ini. Saya tidak ada masalah. Tapi bila mana warga asing yang pemegang pasport ini nak menyoalkan ataupun bercerita pasal politik negara, saya tidak boleh berdiam diri. Disebab apa? Dalam perkara 10/1A ya, itu kebebasan bersuara untuk rakyat. Sebab apa untuk rakyat? Iaitu perkara ini termaktub dalam Akta 588, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia. Itu untuk rakyat. Sebab bila mana warga asing pula kita bagi pandangan, kita sokong dia bagi pandangan, lama-lama dia nak itu, dia nak ini. Tidak boleh. Kamu tidak layak menceritakan ataupun memberi nasihat, teguran. Kamu tidak layak langsung mengikut Akta Immigration. Kamu kena sedar diri saudara Ken Tash. Ini tidak boleh. Sebenarnya ini tidak boleh. Ya, bila mana si saudara ataupun Jesty Elesius ni bagi pandangan, dia galakkan sebab sebagai rakyat Malaysia memang dia layak mengundi layak mengundi mengikut perkara 119 ya, Perlembagaan Persekutuan, iaitu perkara 119 kelayakan mengundi kepada rakyat Malaysia. Jadi dia layak mengundi dan dia layak berbahas, dia nak berpartisan ke apakah, dia punya masalah sebab dia memang rakyat Malaysia dan digalakkan untuk menyertai politik. Sebab politik ataupun demokrasi adalah part of living ya, kehidupan kita dalam politik hari ini, sebab dasar pun daripada kerajaan ya. Dan saya pun banyak tengok video-video Ken Tash ini ya. Kamu pempengaruh ataupun influencer pempengaruh. Kamu pun influencer kamu perlu siarkan video-video yang bermoral sebenarnya ya. Saya tengok video-video kamu ini ada kaitan dengan pornografi, ada berkaitan dengan pornografi. Kamu cium orang di khalayak ramai, kamu war-warkan lagi di Facebook kamu. Kamu ingat apa, ini adalah negara Filipina bukan Malaysia. Walaupun Sabah jauh daripada pusat ataupun persekutuan, tetap Malaysia juga. Sebab apa? Tetap Malaysia juga. Walaupun kami di Semenanjung di Sabah ada pelbagai masalah, itu biar kami uruskan. Biar pihak autoriti ataupun pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang uruskan. Seperti mana di Kedah, di Perlis, Kelantan, ada juga isu diorang, tapi mereka berurusan dengan kerajaan pusat. Itu berkaitan dengan hukum. Ya, kita kena faham, itu adalah hukum. Ya, itu berlandaskan mahkamah. Jangan kita yang bercerita pasal benda itu. Ya, seperti mana saya nak maklumkan tadi, Ken Tash sendiri pun melanggar Akta 588, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia. Sebab Malaysia tidak membenarkan video-video yang lucah, ya, yang ganas, ya, yang menunjukkan satu moral yang tidak baik pada masyarakat, tidak dibenarkan. Dan saya harap
Menteri Telekomunikasi, MC, boleh tengok video-video saudara Kentash ini. Adakah ini budaya kita? Ataupun inikah ataupun dia menunjukkan budaya ini ada di Sabah, sedangkan saya pun di Sabah, saya tidak nampak budaya ini dijalankan. Tidak ada langsung. Tapi dibuat oleh saudara Kentash. Saya rasa Kentash boleh sedar diri dan boleh memperbaiki diri lagi, ya, sebagai pemegang pasport di negara ini. Kamu macam mana pun kamu termaktub dengan immigration. Walaupun isteri kamu adalah rakyat tempatan, hanya isteri kamu yang layak bercakap. Untuk politik kah, untuk teguran kah, nasihat kah, dia layak bercakap. Yang mengundi itu dia, bukan kamu. Kamu kena sedar, mengikut perkara 119 Perlembagaan Persekutuan, termaktub sudah kelayakan mengundi ini. Dan seperti mana saya cakap, perkara 10 pun dah termaktub untuk kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara untuk rakyat Malaysia, bukan untuk warga asing yang pemegang pasport. Walaupun bukan kamu ditindas. Kamu ditindas, bolehlah kamu bersuara. Tapi kamu dah selesa, boleh cari makan dengan baik. Jangan kamu masuk campur dalam hal-hal negara kami. Itu saja saya punya nasihat sebagai aktivis. Terima kasih kepada saya, Muhammad Suman Siwam.